Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widawati binti Robin membentangkan tentang sejarah Co-op Bank pertama. Co-op Bank pertama Malaysia Berhad ialah institusi kewangan koperasi tertua di Malaysia yang komited menyediakan perkhidmatan kewangan berlandaskan prinsip syariah untuk kebaikan ahli dan masyarakat. Kita pergi kepada sejarah penubuhan Co-op Bank. Ditubuhkan pada 7 Jun 1950 di kampung pertama Bukit Martajam, Pulau Pinang oleh 17 buah syarikat kerjasama kampung. Kemudian apakah tujuan penubuhan? Adalah untuk membantu golongan petani untuk mendapatkan pembiayaan yang adil dan beretika serta menentang sistem pinjaman tidak beretika seperti pinjaman padi kunca. Kemudian kita masuk kepada Co-op Bank pertama sebagai bank Islamik dan patuh syariah. Beroperasi sepenuhnya berlandaskan prinsip syariah bagi memastikan setiap urus niaga bebas daripada unsur riba, gharar, maisir dan aktiviti yang bercanggah dengan syariat Islam. Produk berlandaskan syariah. Semua produk kewangan Islam dibangunkan berdasarkan kontrak syariah seperti tawaruk, murabaha, ijarah dan lain-lain yang diluluskan oleh jawatan kuasa syariah. Kemudian takbir urus syariah yang kukuh. Berperanan memberi nasihat, menyemak, memantau dan memastikan semua aktiviti institusi mematuhi garis panduan syariah serta peraturan yang telah ditetapkan. Kemudian nilai dan prinsip Islam menekankan nilai keadilan, amanah, tanggungjawab sosial dan kebajikan masyarakat selaras dengan objektif maqasid syariah dalam setiap urusan muamalat dan keyakinan dan integriti. Komitmen terhadap ketedusan, profesionalisme dan pematuhan syariah bagi memastikan kepercayaan pelanggan serta kesejahteraan masyarakat. Apakah objektif tugasan ini? Yang pertama, pengurusan produk. Mengkaji bagaimana Co-op Bank pertama mengurus dan membangunkan produk keuangan Islam yang memenuhi keperluan pelanggan serta mematuhi prinsip syariah. Kontrak syariah. Menganalisis penggunaan kontrak-kontrak syariah dalam produk dan perkhidmatan rasional, pemilihan kontrak serta proses pelaksanaan yang bertepatan dengan muamalat Islam. Kemudian yang ketiga, takbir urus syariah. Meneliti peranan jawatan kuasa syariah, mekanisme pemantauan pengurusan risiko syariah dan proses audit syariah dalam memastikan pematuhan dan integriti institusi. Kemudian yang terakhir, pematuhan operasi. Menilai tahap pematuhan operasi terhadap prinsip syariah dalam aspek dokumentasi, transaksi keuangan, pengurusan risiko dan penyampaian perkhidmatan kepada pelanggan. Seterusnya saya serahkan kepada rakan saya untuk menyambung pembentangan mereka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Narfareza binti Jibidah dan insya-Allah saya akan teruskan pembentangan ini dengan bentuk-bentuk produk dan juga analisis kontrak patuh syariah yang diguna pakai oleh Co-op Bank pertama Berhad. Okay, sebagaimana kita tahu, Co-op Bank ini adalah satu institusi kewangan yang 100% patuh syariah dan ia bebas daripada sebarang unsur riba, gharar dan juga maisir. Produk utama yang ditawarkan oleh institusi ini terbagi kepada 4 perkara. 4 produk. Yang pertama sekali adalah pembiayaan pribadi, kedua deposit, ketiga arahnu ataupun pajak gadai dan yang keempat adalah wasiat dan juga pengurusan pusaka. Okay, bagi pembiayaan pribadi, khususnya produk Elestari, Co-op Bank pertama ni dia menggunakan kontrak tawaruk, munazam dan juga murabahah. Okay, Co-op Bank pertama ni akan membeli komoditi di pasaran seperti bursa Suk Asila. Kemudian dia akan menjual kepada pelanggan secara bayaran tangguh beserta margin keuntungan. Dan kemudian mencairkannya untuk memberikan tunai bersih. Struktur ini menyingkirkan elemen bai al-inah yang dipertigaikan, sekaligus mencapai status patuh syariah universal. Ia turut dilindungi oleh kaedah keuntungan siling. Yang kedua adalah deposit. Bagi simpanan harian seperti akaun simpanan I, kontrak corp ataupun pinjaman tanpa faedah digunakan. Pelanggan dapat jaminan pulangan modal 100%, manakala keuntungan pula boleh disalurkan sebagai hibah sukarela.
Bagi pelaburan jangka pendek seperti produk Al-Bashir pula, CBP ataupun Co-op Bank ini menggunakan aturan tawaruk dan juga murabahah untuk memberikan kadar keuntungan tetap yang telah dipersetujui daripada awal. Okey, yang ketiga pula adalah Ar-Rahnu. Ar-Rahnu ini adalah sebuah instrumen mikrokredit Islam yang menggabungkan 3 kontrak utama secara serentak. Yang pertama adalah Ar-Rahnu, kedua tawaruk dan juga ketiga adalah Wadiah Yad Damanah. Pelanggan akan mencagarkan emas fizikal melalui Ar-Rahnu. Kemudian tawaruk pula digunakan untuk menjana kecairan tunai segera tanpa faedah berkompaun. Wadiah pula memastikan simpanan emas tersebut selamat di dalam peti besi bank. Paling penting, kos upah simpan atau ujrah di Co-op Bank dikira berdasarkan nilai taksiran ataupun berat fizikal emas dan bukanlah jumlah pembiayaan bagi mengelakkan riba terselubung. Akhir sekali, yang keempat adalah perancangan wasiat dan juga pengurusan pusaka. Di bawah kontrak wasiat dan wakalah, pelanggan melantik Co-op Bank pertama ini sebagai ejen untuk mengurus dan mentadbir harta pusaka. Keunikan perkhidmatan ini membolehkan pewasiat merancang pengagihan sehingga 1/3 daripada jumlah aset kepada pihak bukan waris seperti anak angkat atau institusi kebajikan, sekaligus mengurangkan risiko pembekuan harta pusaka di Malaysia. Jadi secara keseluruhnya keempat-empat produk ini membuktikan bahawa penawaran Co-op Bank pertama ini distrukturkan dengan begitu rapi dan patuh syariah sepenuhnya. Integrasi kontrak moden seperti tawaruk dan instrumen pengurusan harta ini bukan sahaja memberikan kestabilan kewangan, malah menawarkan ketenangan minda yang hakiki kepada para pelanggan dan juga anggota koperasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ermawati binti Sabran, YQ 25110006, ingin membentangkan tajuk yang telah diamanahkan kepada saya. Tajuk yang diberi kepada saya adalah konsep akad pembiayaan Islam, asas dan amalan di Malaysia. Mari kita lihat kepada definisi akad, yakni perjanjian. Dari segi bahasa, akad bermaksud ikatan atau simpulan yang kukuh. Dari segi istilah syarak, iaitu pertemuan dan ijab kabul hasil daripada perundangan. Rukun dan syarat akad. Rukun dan syarat akad ini ada 3, iaitu pihak yang berakad, al-aqidan, di mana syarat-syaratnya adalah berakal, suka sama suka, kelayakan dan sesuai dengan undang-undang. Yang kedua adalah subjek kontrak, iaitu ma'qud alaih. Dan syarat-syarat subjek kontrak ini adalah wujud, benda itu wujud, halal, bernilai di sisi syarak, dimiliki sempurna, maksudnya bukan orang lain punya, dan juga jelas spesifikasi, maksudnya apa yang diceritakan itu seperti apa yang dilihat. Yang ketiga iaitu sirah, ijab dan kabul. Jelas maksud, tujuan, lepas tu sama ijab dan kabul satu majlis kontrak, iaitu ijtihad al-mah. Ini adalah pandangan majlis. Okey. Kita pergi kepada seterusnya, itu kepentingan akad. Ini jantung transaksi. Kepentingan akad itu adalah ensure keredaan kedua-dua pihak, antara din, suka sama suka, maksudnya dia tidak ada paksaan. Dan lepas itu akad juga membezakan jual beli antara jual beli dan juga riba, kerana keuntungan dari aktiviti ekonomi sebenar. Yang seterusnya menghapuskan gharar, ketidakpastian, dan juga maisir, iaitu perjudian. Maksudnya akad ini lebih telus dan juga spesifik. Dan yang terakhir, kepentingan akad adalah menentukan kesan perundangan dan pemilikan risiko atau al-aq, maksudnya risiko dan share value. Okey, seterusnya kita pergi tajuk yang terakhir, iaitu elemen yang dilarang
dan cara pematuhan. 5 yang dilarang itu banyak. 1 adalah riba, kedua gharar, dan satu lagi adalah maisir ya. Maisir. Yang pertama yang dilarang adalah riba, iaitu bunga. Dengan cara pematuhannya ialah jual beli, sewa, murabahah, ijarah, mempunyai harga tetap, ta'wid, terhad, kos sebenar, denda dan kebajikan. Okey. Kedua ialah gharar, ketidakpastian yang melampau dengan cara ketulusan harga hakiki, ketulusan dan terma, spesifikasi jelas dan aset, contohnya istisna, pemilikan aset sebelum menjual khabat al-hukmi. Dan yang terakhir iaitu maisir, perjudian ataupun spekulasi. Caranya tiada kontrak kontingensi mutlak, tiada derivasi konvensional, perkongsian risiko yang adil, mudharabah dan musyarakah. Okey, sistem pembiayaan secara keseluruhannya, sistem pembiayaan di Malaysia adalah selamat, adil, telus, bebas daripada apa-apa yang boleh merosakkan hukum yang diberikan oleh syarak. Gabungan hukum dan syarak dan kawalan selain undang-undang yang sentiasa ada berkait rapat. Saya rasa itu sahaja pembentangan saya pada kali ini. Saya sudahi dengan al-lafaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagi jawatan kuasa syariah dan juga pengauditan syariah seperti Koperasi Perbankan Co-op Bank menuntut mekanisme pengawasan yang utuh bagi menjamin status kepatuhan syariah dalam setiap aktiviti kewangan di Malaysia pula. Tata kelola syariah dikawal selia secara sistematik bagi memastikan kepercayaan pelbagai pemegang taruh iaitu stakeholder terpelihara. Secara amnya, kerangka tata kelola syariah dalam sesebuah co-op bank disokong oleh dua komponen utama eksekutif pengawasan, iaitu jawatan kuasa syariah di peringkat pembuat dasar dan juga fungsi pengauditan syariah di peringkat penilaian operasi. Peranan jawatan kuasa syariah di peringkat ibu pejabat. Jawatan kuasa syariah merupakan badan bebas yang dilantik khusus di peringkat ibu pejabat sesebuah institusi perbankan seperti Co-op Bank. Berdasarkan struktur governance korporat Islam, jawatan kuasa ini memikul tanggungjawab yang besar dalam menasihati lembaga pengarah dan juga pihak pengurusan korporat. Antara peranan utama jawatan kuasa ini merangkumi 3 aspek, iaitu memantau, menasihati dan juga meluluskan. Mekanisme pengauditan syariah bagi memastikan segala polisi dan juga garis panduan yang telah diluluskan oleh jawatan kuasa syariah diterjemahkan dan dengan betul dalam operasi harian, fungsi pengauditan syariah digerakkan. Audit syariah bertindak sebagai mekanisme kawalan dalaman peringkat ketiga bagi mengesahkan tahap pematuhan secara objektif. Mekanisme ini pula dibahagikan kepada 2 bentuk pemeriksaan utama, iaitu pemeriksaan berkala quarterly check dan juga pemeriksaan tahunan yearly overall check. Seperti yang kita nampak dalam ringkasan matriks pengauditan syariah Co-op Bank, kekerapan untuk pemeriksaan berkala quarterly check berlaku setiap suku tahun dan memfokuskan audit dalaman, semakan dokumen, transaksi
dan juga transaksi kaunter harian. Objektifnya adalah untuk memastikan operasi harian konsisten dan tidak lari daripada garis panduan syariah yang telah ditetapkan. Kemudian kedua, pemeriksaan tahunan iaitu yearly overall check. Kekerapannya ini dilakukan setiap tahun dan juga fokus utamanya adalah menilai keseluruhan makro, keberkesanan dasar dan juga sistem kawalan mitigasi. Objektif strategiknya pula ialah untuk membentangkan laporan pematuhan syariah organisasi secara holistik dan bersepadu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Nur Afika bin Muhammad Said, YQ 25110003. Saya akan meneruskan pembentangan mengenai langkah-langkah yang dilaksanakan bagi memastikan semua kaki tangan memahami produk dan operasi yang patuh syariah. Langkah yang pertama ialah melalui pelaksanaan mesyuarat berkala dalam talian menggunakan platform Microsoft Teams. Mesyuarat ni dia berfungsi sebagai medium untuk kita sampaikan maklumat terkini, membincangkan penambahbaikan operasi serta mendapatkan maklum balas daripada kaki tangan. Melalui perbincangan berterusan, sebarang isu atau kekeliruan berkaitan produk patuh syariah dapat dikenal pasti dan diselesaikan dengan lebih cepat. Pada yang masa sama, ia membantu memastikan komunikasi antara pihak pengurusan dan kaki tangan sentiasa berjalan dengan lancar. Langkah yang kedua ialah penyebaran maklumat rasmi melalui memo dan email. Kaedah ini penting kerana kaki tangan memerlukan maklumat yang tepat konsisten bagi melaksanakan tugas yang berkesan. Melalui hebahan daripada Jabatan Syariah, setiap kaki tangan dapat memperoleh maklumat terkini berkaitan produk, polisi dan prosedur syariah. Secara tidak langsung, ia dapat meningkatkan tahap pematuhan syariah dan mengurangkan risiko salah faham dalam pelaksanaan tugasan. Selain itu, pihak koperasi turut menjalankan program latihan dan bimbingan secara berterusan. Program ini dilaksanakan melalui kursus, seminar, sesi latihan dalam talian dan coaching. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan kaki tangan mengenai prinsip muamalat Islam serta aplikasi kontrak syariah dalam operasi koperasi. Dengan adanya latihan yang berterusan, kaki tangan bukan sahaja memahami konsep syariah dengan lebih mendalam, malah mampu mengaplikasinya dalam tugasan harian. Akhir sekali, pihak koperasi menjalankan kerjasama yang rapat dengan Jabatan Syariah. Jabatan ini berperanan sebagai sumber rujukan utama dalam menyediakan panduan, menyemak prosedur operasi dan membantu pembangunan modul latihan. Kerjasama yang erat antara Jabatan Syariah, pihak pengurusan dan kaki tangan amat penting bagi memastikan setiap produk, polisi dan keputusan yang dibuat sentiasa selaras dengan kehendak syariah. Okey, itu saja daripada saya dan dia akan disambung oleh sahabat saya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membentangkan tentang kesimpulan tajuk tugasan kami iaitu Produk Patuh Syariah Co-op Bank Pertama Malaysia Berhad CBP. Dan pada kesimpulannya, hasil analisis menunjukkan bahawa Co-op Bank Pertama Malaysia Berhad CBP memainkan peranan yang sangat penting dalam menyediakan produk kewangan Islam yang patuh syariah kepada masyarakat. CBP bukan sahaja berkembang sebagai institusi keuangan koperasi, malah ia berjaya menggabungkan sistem keuangan moden dengan prinsip syariah secara menyeluruh. Antara produk utama yang ditawarkan ialah pembiayaan pribadi, deposit, ar-rahnu serta perancangan wasiat dan pusaka yang dibangunkan berdasarkan kontrak syariah seperti murabahah, tawarruk, wadi'ah, qard dan rahn.
Dalam operasinya, CBP sangat menitik beratkan prinsip syariah seperti pematuhan kepada rukun dan syarat akad, memastikan setiap transaksi bebas daripada unsur riba, gharar dan maisir. Selain itu, peranan jawatan kuasa syariah, yakni proses pengauditan serta latihan kefahaman syariah kepada kaki tangan, turut memperkukuhkan sistem pemantauan dan kawalan dalaman bank. Impak positif daripada pelaksanaan ini dapat dilihat melalui peningkatan keyakinan pelanggan, pengukuhan integriti institusi serta sumbangan kepada pembangunan ekonomi Islam yang lebih mampan. Secara keseluruhannya, CBP membuktikan bahawa sistem kewangan operasi mampu dilaksanakan selari dengan prinsip syariah, sekaligus menjadi model keuangan Islam yang beretika, telus dan berintegriti. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.